yang diamalkan oleh para ulama ialah kita doa secara tawassul dengan Rasulullah SAW. Allahumma inna natawassalu ilaik bijahi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tahfaza qulubana minal maili ila ghairik. Ani maili ay tamilu maknanya. Allahumma inna natawassalu, ya Allah kami bertawassul dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, ya, antawassalu kepada Habibuka, antafasa qulubana, bahawa engkau peliharalah kalbi kami, sebab tak ada siapa boleh pelihara melainkan dia. Dan dia tarik kan cantik, kalau dia biarkan tak ada pertolongan teruk kita ni. Jadi minta Allah Ta'ala tarik, antafasa qulubana, kalau pasal seorang antafasa qalbi, mana pelihara hatiku, minal maili ila ghairik, kepada cenderung sengit kepada yang lain daripada engkau, mana pada makhluk. Minta kepada Allah Ta'ala supaya hati kita sentiasa yang tepat berlazat menghadap akan dia. Mudah bagi Allah Ta'ala kita minta, ya. Kalau wali puak penyamun tuan terik jadi wali kan. Maknanya kalau dia nak sekejap dia tarik. Yang penting kita bersungguh-sungguh dan memohon pertolongan dari dia, insya-Allah. Dan malam jangan lupa, jangan tinggal malam kan. Man talabal ula sahiral layali, siapa menuntut ketinggian di sisi Tuhan sahiral layali, dia kena berjaga malam. Kurang-kurang pun ambil lah sebelum subuh tu setengah jam ke atau sebagainya, 10 minit paling tidak dia sembahyang tahajud, memohon supaya Ta'ala tarik qalbi kita, bersihkan, dekatkan dan beri percikan kelazatan dengan dia, insya-Allah.